Dia kan dalam trading, apa yang saya buat nombor satu ialah bila you dah makin berusia kan, you akan think about you punya risk dan juga dignity sebenarnya. Maksudnya ialah bila kita berumur, income lah, isu income tu kan, dan dignity lah. Takkan kita nak bergantung pada orang lain, dan nak bergantung tak logik. Takkan nak minta duit dengan anak kan. Of course benda tu mungkin dalam agency boleh, tapi I'm talking about dignity. Saya cakap ni pengalaman 20 tahun trading, umur 45 tahun sekarang. Kebetulannya saya dekat Singapore, ada High Rock Singapore baru ni, dan ada masa lagi je saya spend cerita kat you sikit satu benda lah. Dia dalam state trading ni, kematangan trading tu datang daripada bukan semata-mata kebolehan trading, bukan semata-mata kebolehan konsisten, bukan semata-mata kebolehan scaling. Dia more than that. Dia more pada ialah tengok trading tu profitable. Nombor dua, adakah trading tu boleh grow. Dalam konteks tu saya akan breakdown kemudian. Cuma dalam key point utama ni, macam mana nak nampak trading tu boleh grow, macam mana nak jadikan trading tu carry. Okay, nombor satu, biggest mistake saya nampak even sekarang pun, dan saya faham konsep ialah kita nak duit, tapi kalau kita trading fokus pada USB, fokus pada duit, memang out lah. Okay, memang out. Sebab dia sentiasa akan rasa satu, tak mencukupi. Maksudnya ialah, oh aku dah ada $100, nak $200, $300. Nombor dua ialah dia tak boleh scalable. Maksudnya ialah you buat $100, you nak jadikan 1000, you kena buat 1000%. Dan bila menyebabkan dia tak boleh scalable, okay, kerja banyak untuk banyak, menyebabkan ialah dia banyak effort lah, masa kita dan sebagainya. Akhirnya mental drain kan, atau physical energy drain. Dia makan benda macam tu lah. Kita tak nak fokus pada duit tu, walaupun kita nak buat duit, kita kena fokus pada percentage. Jadi ini mindset pertama kena ada, percentage. Okay, berapa persen? 3% ke? 5% ke? 10% ke? Based on statistik saya nampak lah, macam majority sebenarnya easily orang boleh dapat even 20% per month pun sebenarnya dari segi trading ni. Cuma bagi saya ialah better less than 10%. Ada sebab tu kemudian, sebab nak cerita dia akan breakdown jadi panjang. Okay, yang seterusnya lah, kalau kita fokus pada persen, sebab persen ni dia boleh scalable, itu most important. Jadi always fokus pada persen, sebab persen ni scalable. Dan pada masa sama juga ialah, dia bukan pasal persen tu sendiri sebenarnya. Sebab bila kita ada target persen, let's say 5-10%, point nombor 2 yang akan jadi key denominator you, yang betul-betul bagi impact trading, ialah you tahu mana nak stop. Okay, macam mana nak stop. Macam saya always guna formula $1000 0.01. Jadi maksudnya $100, saya tahu dapat $1, dapat 10%, kita stop. 7% kita stop. Jadi ability untuk stop ni adalah ability penting. Key denominator tu ability untuk stop, selain daripada fokus percentage, lepas tu pandai untuk stop. Lepas tu yang ketiga, ini yang akan jadi macam breakthrough juga, yang akan jadi betul-betul you akan nampak benda significant change. Okay, selain daripada fokuskan kepada iaitu percentage, selain daripada fokus kepada iaitu pandai stop, dan nombor 3 ni ialah dia konteks dari segi long term sikit. Dia akan ada bulan very good, masuk menjadi, dan even kita stop pun mungkin 2 bulan 3 bulan, maksudnya profitable menjadi 2-3 bulan pun still elok. Tapi dia akan ada satu, iaitu bila loss tu lebih, you masuk sekali 2 kali kena loss, let's say. Dan jika bulan tu bad month, maksudnya negative 5, negative 10%, biasanya tim saya not more than 10% jugalah. Jadi negative 5%, let's say, ke 7%, maka biarkan bulan tu berlalu, sambung bulan kedua buat macam biasa. Ini konsep asas dia sebenarnya. Jadi ni akan build, nombor satu ialah you punya consistency, akan build ialah logical reasoning, logical mechanical you untuk keluarkan income bulanan, dan macam nak hidup dengan jadi full time trader. Itu angle dia lah. Alright, sebab trading ni is not about trading plan anymore sebenarnya. It's not about statistik juga sebenarnya. It's not about iaitu arithmetic dari segi you punya trading you sebenarnya, maksud profitable tak. Dia pasal system growth tu sendiri. Jadi untuk build system growth ni, okay, adakah sistem you boleh guna growth untuk compounding? Ini yang key dia. Alright, sebab ada je orang profit tapi sekali kena, okay, dia wipe out dia punya profit 2-3 bulan, ataupun nak apa tu dia panggil time factor untuk recovery tu ambil masa 2-3 bulan, which is okay, which is saya pun went through proses tu. Cuma sebab itu ini penting. Alright, so jumpa lagi.